Politeknik ada dua intake juga dalam setahun, September dan Disember. Dua orang anak saya ex-politeknik, seorang intake September, seorang lagi intake Disember. Okey, ini berkaitan dengan politeknik. Betul apa yang dikatakan, memang politeknik ada dua kali intake. Yang pertama intake September, tapi permohonannya adalah untuk anda mohon selepas dapat result SPM, iaitu pada April tak silap saya, melalui UPU. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada anda yang mungkin nak mohon program politeknik terlepas peluang pada tempoh hari, sekarang ini politeknik membuka peluang ataupun permohonan untuk intake Disember 2025. Permohonannya bermula pada tak silap saya 25 ataupun 24 September sehingga 25 Oktober. Yang tak lama lagi, hari Sabtu ni. So kepada anda yang mungkin baru tahu, dan kepada anda yang dapat video ini, tolong bantu saya kongsi video ini, kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda yang nak mohon program-program politeknik untuk intake Disember 2025. Permohonan sehingga 25 Disember ini, 25 Oktober ini, iaitu pada hari Sabtu ini. Permohonan anda boleh terus kepada bahagian politeknik dan anda boleh mohon program tersebut sebelum pada 25 Oktober 2025. Jangan terlepas peluang benda ini. Saya takut kalau anda terlepas peluang, mungkin anda tak tahu, tolong apply sekarang selain daripada intake Januari 2026 untuk program-program TVET.